Hai, hari ini saya buat kuih talam ubi ya. Okey. Jom kita sama-sama belajar buat. Okey. Kuih ni dia macam kuih nona manis macam tu. Lemak-lemak macam tu. Tapi itulah beza dia sebab dia ubi ubi yang keledek yang ungu tu. Sedap. Ni kita kukus ubi ni dulu 300 gram ya. Okey. Dalam 300 gram, lepas tu kita masuk dalam blender kita ni. Okey. Lepas tu kita campur gula 2 sudu. Kalau korang nak manis tu boleh tambah gula banyak lagi lah. Okey, saya kurangkan manis lah. Santan ni 200 ml. Okey. Lepas tu kita blendkan semuanya. Okey. Kuih ni sedap, lepas tu dia senang dibuat. Okey, dah macam ni, dah okey lah. Tak payah hancur sangat macam tu je. Lepas tu kita buat yang kedua. Tepung beras 5 sudu. Lepas tu santan. Okey, kita gaul-gaul. Lepas tu campur dengan bahan yang pertama tadi. Okey, kita gaul-gaul. Lepas tu tutup api. Api tu jangan kuat lah, bagi slow je. Okay, lepas tu santan ni, yang ketiga ya. Bahan yang ketiga, santan 400 ml. Lepas tu tepung beras. Okay, kita gaul-gaulkan semua. Dah jadi macam ni. Perlu kita tuangkan adunan tadi ke dalam acuan. Acuan ni saya ulis pakai minyak sikit ya. Sapu dengan minyak sikit supaya dia tak melekat lah nanti. Okay, lepas tu ini yang bahan yang ketiga tadi. Okay. Anak saya dia pesan, dia cakap, "Mami, yang putih-putih ni letak banyak sikit." Dia cakap dia suka yang putih ni banyak dekat dalam kuih ni. Sedap dia cakap. Okey, lemak-lemak macam itu kan. Macam ni lah. Lepas tu kita kukus dalam masa 15 minit ya. Kukus dengan api sederhana kuat macam itu. Okey. Lepas tu orang tengoklah, cantik kan. Rasa dia lemak-lemak, lepas tu rasa ubi keledek tu sedap. Okey. Macam ni. Masih panas lagi. Ui, panas tangan saya. Baik, saya cungkil dia pakai pencucuk sate. Okey, nampak tak lemak-lemak manis lembut-lembut macam itu. Okey, kalau korang suka nona manis, mesti korang confirm korang suka ni. Okey, selamat mencuba. Bye.